pakcik-pakcik dan ibu cik, juga anak cik, termasuk juga cik. Nak kita goyanglah kaleng kuini ya. Betul pakcik? Kita goyang ya. Asal cik tenang aja lah. Lembaran kukiran ku dendangkan, titian hiburan tuan dan puan, yang muda belia andai dan tenang. Rancangan saya bertajuk pantun, bermula cabaran kasih saya, ku hibah berdendang rantau orang Minang. Si anak terduduk di bilik mandi, angkanya dua jalan sendiri. Rentanglah panjang kail dan jalan, tiga dua datuk tengok teliti. Awak ada niat ingin berjaya, tengoklah rondo ilmunya padi. Bisikan amaran hasrat hati, tandanya terkabul cabaran yang sah. Malaysia merdeka semula jadi, 31 Agustus angka berdua. Iyalah cik, nak ku goyang lah batu ni. Tenang aja lah. Seronok gak cik? Seronok gak? Oh ajoy. Boynya kencang, 70 angkanya pantun berdendang. Jenayah aram ikut menumpang, tunggang langgang terbabet masuk longkang. Hang tua, hang jebat, panglima perang, 77 angkanya memang berdua. Hidup berbudi memang disanjung orang, arwah pulang tinggal nama orang kenal. Boleh cik, nampaknya cik dah ciki ni ya. Sudah mundar mandir kayaknya, saya tengok lah. Alah. Boleh cik, boleh. Kita goyang nak goyang, bukan leng goyangnya. Encik Mina binti Jasman mati terjatuh, 17 angka tengok encik di kartu. Kawan tak baik menangguk di air keruh, mukanya manis hatinya pucuk bendalu. Terbayang puncanya si gunung Ledang, 90 angka pakcik memasang. Yang molek, yang cantik boleh dipandang, kalau tak nikah haram hukum dipegang. Didikan budak di pagi subuh, takbiran di malam 27. Laki dan bini sering begaduh, usaha teruk tewas kaya pun runtuh. Ku sambung dendang pantun yang betua,
menghisap dada, 11 gantungan diatur sudah. Penjara kajang sampai ajal matinya.